Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, kami daripada pihak Jawatan Kuasa Kerja mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian hadirin dan hadirat meluangkan masa bagi menyaksikan pementasan monolog Tiga Penjuru, suara sangkat yang dibawakan khas oleh budak kaki pentas. Sebelum pementasan bermula, ingin saya menjelaskan beberapa etika yang perlu dipatuhi sewaktu teater ini dipersembahkan. Pertama, anda diminta mengawal pergerakan keluar dan masuk dewan supaya tidak mengganggu kelancaran pementasan. Kedua, anda juga diminta untuk menukarkan mod telefon bimbit kepada mod senyap. Kepada penonton yang ingin mengambil gambar sewaktu pementasan berlangsung, diharapkan supaya dapat menukarkan mod kamera anda kepada mod malam atau night mode dan dilarang menggunakan flash supaya tidak mengganggu fokus para pelakon. Anda semua digalakkan berkongsi video atau foto di media sosial. Namun jangan lupa tag kami, Budak Kaki Pentas, dengan hashtag Budak TBS Buka Panggung. Untuk makluman semua, pementasan ini diadakan sempena pertandingan cabaran Nogori Ado Bakat dan seramai 3 orang pelajar SMK Tunku Besar akan dinilai bagi pertandingan ini. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan ini. Dari Multipurpose Hall Asrama TBSS, Budak Kaki Pentas mempersembahkan monolog Tiga Penjuru, Suara Sangka. Kau matilah cepat sikit! Doktor! Doktor, tolong adik saya, doktor! Doktor, tolong adik saya! Nurse! Tolong adik saya, nurse! Adik saya, nurse! Dada dia tak gerak, nurse! Nurse, adik saya! Kau matilah cepat sikit. Kata-kata tu hampir terlontar dalam hati aku. Dengan momen kelemahan dan kelelahan. Sebuah ungkapan yang mungkin akan menjadi mimpi buruk dan penyesalan untuk aku selamanya. Aku masih ingat lagi betapa lemah dia badan kau terbaring ke atas katil hospital. Tiupan angin pun seperti badai yang menghantammu. Dan aku hanya boleh menyaksikan dalam rasa terpaku tak berdaya yang berhimpit jiwaku. Semua yang ada kat sini sini pasang telinga. Yang mana nak dengar tu, dengarlah. Tapi kalau tak nak dengar, satu je aku minta. Tolong
tolong sangat-sangat. Jangan judge aku. Aku masih ingat lagi, Dek. Masa tu, kau ada beberapa hari sebelum kau pergi, kita bergaduh. Dah 2 minggu aku jaga kau. Mental, fizikal aku dah burn out. Kau marah aku sebab aku dah lelap. Petang semalam tu, aku seorang yang jaga kau. Sebab ibu dah balik. Ibu dah mula sakit sebab tak cukup rehat. Jaga kau seorang je. Aku belah dari katil kau. Aku pergi waiting area depan ward kau. Dari jam 8 pagi sampai 10 pagi. Lama kan? Lama kan aku tinggalkan kau? Padahal aku tahu kau nak makan pun semput. Apatah lagi kau nak berjalan. Aku tidur dan aku terjaga. Sebab kau cek minta aku pasangkan tube oksigen untuk kau. Waktu aku sampai dekat katil kau, kau agak tercungap. Muka kau waktu tu macam nak minta aku picitkan kaki kau lah, sopkan kau makan lah, bersihkan diri kau. Tapi aku keraskan diri aku. Tak ikhlas langsung nak buat semua benda tu. Sebab aku masih lagi marah. Aku masih lagi marah ni. Tapi aku still buat. Aku still bersihkan katil kau. Bawa kau pergi toilet. Bersihkan diri kau. Kau marah aku kan? Sebab aku tak lelap masa Dr. Max datang. Aku penat dan mengantuk sangat masa tu. Kau marah-marah aku. Kau cakap aku macam-macam. Kau maki aku. Kau cakap aku tak sayang kau. Kau tak faham. Aku kerja siang malam jaga kau seorang. Aku penat. Dek, kalau kau dah tahu sikit lagi mulut aku ni nak terkeluar perkataan. Mampus je lah kau ni. Maafkan ketelajuran pemikiran aku waktu tu. Aku sangat letih. Mental, fizikal aku penat. Penat sangat. Malam raya tu, kau cakap kau nak beraya dekat rumah. Kau sanggup sign surat untuk discharge daripada hospital. Buat cakap masa on the way balik tu, kau senyap je dalam kereta. Sampai je depan rumah, tak ada seorang sambut kau, Dek. Sebab semua orang tengah sibuk. Tengah sibuk nak buat persiapan raya esok. Kau pandang sekeliling rumah, seolah-olah
tak dapat kau yang terakhir. Kau cuba baju raya yang aku belikan untuk kau. Kau suka kan? Aku tahu kau suka sangat warna ni. Kau tahu aku belikan untuk kau. Aku cakap dengan ibu, Bu, tak apa. Tahun ni kita beraya pakai warna kegemaran kau. Malam tu, kau tidur lena sangat. Ibu tenang teman kau tidur. Kecuali aku. Lima setengah pagi, aku datang jenguk kau sebab aku dengar kau meracau. Aku usap belakang kau. Tapi aku tak tunggu pun sampai kau okey. Aku terus belah. Sambung buat kerja aku. Tujuh pagi, aku datang tengok kau lagi sekali. Waktu semua orang tengah bersiap untuk ke masjid, aku tengok kau. Dada kau tak gerak, Dik. Dada kau tak gerak. Dik, bangun. Kau cakap nak beraya dengan aku. Dik, bangun, Dik. Dik. Pagi 1 Syawal, di saat semua orang tengah bergembira, kau tinggalkan aku. Kau mungkin janji kau ni nak beraya dengan aku. Kau mungkin janji kau. Rupanya 5:30 pagi aku dengar kau beracau tu. Kau tengah menghadapi sakaratul maut. Bodohnya aku tinggalkan kau waktu tu. Bodohnya aku ni, Dik. Maafkan aku. Sekarang aku cuma berharap kau menemukan kedamaian kau di alam sana. Sedangkan aku masih terperangkap dalam gelombang hantaman penyesalan diri aku sendiri. Satu kata-kata yang akan membuatkan aku menyesal selama-lamanya. Dan aku juga berharap aku dapat pulangkan balik masa untuk perbaiki kesilapan aku. Tapi itu semua angan-angannya hampa. Maafkan aku, Dik. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku sebab aku pentingkan diri aku sendiri. Aku minta maaf, Dik.